Mira pandai masak tak? Pandai masak tak? Mira pandai masak lah. Ad- Mira pandai masak. Okey, cerita dia, Mira ni, dia pernah masak untuk saya mi segera. Mi segera lah. Tak boleh sebut nama brand, mi segera. Tapi mi segera dia tu pun instant noodle. Tapi meriah. Dia punya meriah tu ada segala-gala. Sotong, ikan, seafood, apa benda semualah ada. Lepas tu ada sayur, ada telur. Lepas tu macam-macam lah. Walaupun Itu resipi mama. tapi kat situ saya macam kalau Tapi tu memang senang. Masak masak. mi segera mi pun dah macam tu kan, apatah lagi masak yang lain-lain tu. Amin harap-harap macam Lepas tu tu naik. memang betul lah tekaan saya. Kau masak apa yang Mira rasa macam paling terror? Macam okey ni tak payah tengok buku, tak payah tengok resipi masak pun dah pandai. Rasa western food kot. Taklah yang senang kan. Taklah sebab dia lebih straightforward. Kalau masakan Melayu ni pun senang juga. Cuma saya jenis suka letak bawang banyak. So dia punya rencah-rencah tu panjang sikit kan. Betul.